Assalamualaikum tuan-tuan. Salam Jumaat tuan-tuan. Saya Rashdan daripada Rad Motoring Selayang tuan-tuan. Hari ni tuan-tuan, bukan video jualan, bukan video sale tuan-tuan. Hari ni video saya nak bagi tuan-tuan 5 fakta menarik tentang Toyota Estima 3.5 V6 ni tuan-tuan. Jom ikut saya akan rungkaikan satu-satu apa fakta yang menarik tentang Estima ni tuan-tuan. Tuan-tuan boleh datang dekat sikit. Tengok dekat bahagian enjin bay, kereta ni dah menggunakan enjin 3.5 V6 tuan-tuan. Kebanyakannya enjin 2GRFE ni digunakan pada kereta-kereta Lexus dan juga Toyota yang lain tuan-tuan. Seumpamanya Lexus RX 350 menggunakan enjin yang sama, Lexus IS 350 juga menggunakan enjin yang sama. Okey, enjin ni memang dikenali dengan ketahanan enjin yang lama tuan-tuan. Nak pakai lama tak ada masalah tuan-tuan. Toyota, Lexus memang dah dikenali dengan ketahanan dia tuan-tuan. Bahkan dah ada video-video bukti tuan-tuan yang enjin ni dah pernah digunakan sebanyak 900,000 kilometer tuan-tuan. 900,000 mileage pun Toyota dah dokumentarikan macam mana kereta dia bergerak. Okey, fakta yang kedua tuan-tuan, kereta ni menggunakan gearbox 6 auto transmission tuan-tuan. Okey, nak buat perbandingan dengan model Estima 2.4, dia menggunakan gearbox CVT tuan-tuan, tapi yang ini dia guna 6 automatic kelajuan tuan-tuan. So setiap kali pemanduan lebih selesa, okey, lebih cekap dia punya penukaran gear tu tuan-tuan. So memang sedap Toyota Estima 3.5 V6 ni tuan-tuan. Fakta yang ketiga tuan-tuan, kereta ni dari 0 ke 100 hanya memerlukan 8 saat sahaja tuan-tuan. So untuk sesebuah MPV memang sangat-sangat jarang berlaku 0 ke 100 8 saat tuan-tuan, tapi kereta ni dapat menghasilkan power yang macam tu tuan-tuan. So itu antara kelebihan dia tuan-tuan. Dia menghasilkan 275 horsepower dan juga 350 Newton meter of torque tuan-tuan. Tuan-tuan nak apa lagi daripada Toyota Estima ni? Kemudian tuan-tuan, fakta yang seterusnya, fakta yang keempat, kereta ni dia punya ruangan dalaman yang sangat praktikal tuan-tuan. Seat dekat row kedua ni, tuan-tuan boleh lunjurkan dia ke belakang dan ke depan sebanyak 800 ml. So, saya dapat jamin keselesaan tuan-tuan dalam kereta ni memang sangat-sangat best. And then, untuk baris yang ketiga punya seat pula, tuan-tuan boleh simpan kerusi ni dekat bahagian bawah tuan-tuan. Dekat sini dia ada instruction macam mana. Okey, dan saya akan tunjukkan sikitlah. So tuan-tuan nampak ada ruangan dekat bawah ni. Tuan-tuan boleh simpan seat ni untuk mendapat ruangan yang lebih besar, kiranya lebih spacious tuan-tuan. Tuan-tuan nak jalan jauh, nak bawa barang ke, nak balik kampung, nak bawa beg besar-besar ke, tak ada masalah tuan-tuan. Kereta ni ada benda tu tuan-tuan. And then fakta yang kelima tuan-tuan, kereta ni walaupun tahun dia lama tetapi masih lagi mendapat permintaan yang banyak. Okey, masih lagi mendapat permintaan yang banyak dalam pasaran Malaysia sekarang tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Sudah semestinya sebab design dia, okey, sebab teknologi dia, sebab enjin dia yang tahan, and memang sebab kereta ni adalah daripada Toyota tuan-tuan. Itulah 5 fakta menarik tentang Toyota Estima 3.5 V6 ni tuan-tuan. So kepada tuan-tuan yang sedang mencari kereta yang besar, enjin yang tahan lasak, saya rasa Estima ni lah sudah pastinya solusi untuk tuan-tuan. Okey, kereta ni sekarang ada dekat showroom saya hanya 1 unit sahaja tuan-tuan. Saya jual pula kereta ni dengan harga 31,800 sahaja, siap tukar nama dan juga puspakom. Jadi kalau tuan-tuan berminat,
boleh kontak saya, ada nombor dekat atas saya akan letak. So kepada tuan-tuan yang dah layan video saya ni sampai ke penghujungnya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak tuan-tuan. Okey, tuan-tuan mana yang tak jelas, boleh tinggalkan komen dekat bawah, boleh subscribe, boleh like video ni. Saya Rashdan. Assalamualaikum.